Mak kau tu sakit sebab dia tak faraidkan duit pencen arwah ayah kau. Kami ni sepatutnya ada hak ke atas duit pencen arwah ayah kau tu. Kejap, betul ke pencen kena faraid? Dalam kes ini, kita kena tengok bilakah pencen itu muncul. Adakah ianya muncul ketika hayat si penerima pencen? Contoh, seorang pesara kerajaan ataupun pencarum sokso, dia dapat duit pencen, dia simpan kat dalam akaun bank, kemudian dia meninggal dunia. Dalam kes ini, duit tersebut adalah pusakanya. Wajib difaraidkan kepada waris faraidnya. Ataupun adakah pencen itu muncul selepas kematian si penerima pencen ini, di mana sebaik sahaja dia meninggal dunia, akan muncullah pencen yang dipanggil pencen penakat bawah SOKSO ataupun pencen terbitan bawah KWAP, di mana pencen ini khas untuk waris tertentu sahaja. Yang ini tak perlu faraid. Kenapa? Kerana ia adalah bayaran khas daripada institusi yang membayar wang pencen ini kepada individu-individu yang mereka dah pun tetapkan. Mereka ni yang nak bayar. Jadi tak perlu difaraidkan kepada waris faraid si mati itu tadi. Elakkan pusaka bertukar puaka, kita jumpa di video seterusnya.